Nak sentuh sikit lah pasal berada sumut kita lah, berada Zainal, Haji Zainal. Henshima. So hari ni dengan kata dia blok banyak orang lah. Saya dah bangkitkan semalam. Sebab bila saya cakap sumut ni wayang, adalah yang petikai sampai dia orang buat satu gerakan. Katanya ini semua menghentam sumut untuk melupakan Gaza. Termasuk Ustaz Zainal pun bagi tahu. Kita tak pernah lupa Gaza lah. Ada kita lupa Gaza? Kita tak pernah lupa. Kita berjuang kan? Sebaliknya korang tengah menunggang sekarang ni Gaza ni. Korang sedang menunggang Gaza ni. Sekarang saya nak tanya. Semalam saya dah tanya soalan dekat Haji Zainal. Sebab dulu dia cerita Brigade 8200. Mulut dia cerita Brigade 8200. Habis bergaduh kita ni. Sekarang mulut dia. Dia balik, dia tak jawab apa-apa pun. Sampai sekarang dia tak jelaskan pun apa jadi pada Brigade 8200 tu. Adakah dibubarkan? Dah kena tangkap? Adakah dia balik dia buat laporan polis? Tak ada. Saya tak tahulah. Kalau ada mungkin bagi tahulah. Sebab itu kita nak dia jelaskan. So hari ni bila ramai orang dia buat live. So dipahamkan dia buat live. Ramai orang komen tanya. Apa Brigade 8200? Dia blok. Dia tak jawab, dia blok. Orang tanya kau jawab lah. Betul tak? Kau jawab, tak jawab. Dia blok. Okey, tak apa. Bermakna dia tak boleh nak jawab. Okay. Sekarang ni kita tanya pula Zainal ni. Saya tak tahulah ada berapa puluh kapal. Okay. So apa bantuan yang kau bawa kali ni? Bantuan apa yang kali ni dia orang bawa? Kapal-kapal yang belayar ni, dia bawa bantuan apa? Saya tanya dengan korang. Ubat-ubatan, susu, pampers. Dulu bukan main. Ubat-ubat yang ini bot yang ini naik. Ada pampers lah, ada susu lah. Bila kena rampas dengan Israel menangis-nangis lah. Padahal barang apa pun tak bawa. So sekarang ni, apa barang yang kau bawa? Kita tak tahu. Kan? So, tunjukkan lah. Cuma, jangan ceritalah kata ini sekadar keluar duit sendiri. Tak payah. Jangan cerita pasal benda pergi sumut ni keluar duit sendiri. Zainal, kau tak payah cerita. Siapalah geng-geng sumut ni. Kau cerita kau keluar duit sendiri. Tak ada. Kau orang semua dibayar. Cuba tanya ni orang, betul ke sumut 1.0 40,000 seorang? Tanya dia orang. Sumut kedua ni saya tak tahu lah berapa ni. Tanyalah dia orang. Sebab cerita dia gini je guys. Semalam saya buat live kena potong kan. Okay. Kau tengok sumut pergi ni. Mereka ni volunteer atau dipilih? Bermakna adakah dia sumut ni terbuka, okey, siapa yang nak pergi ke misi sumut 2.0 boleh datang apa semua. Sumut 1.0 dipilih. Sumut 2.0 saya dipahamkan. Itu hari kan dia orang ada buka siapa-siapa nak pergi sumut, betul? Betul tak? Kan itu hari ada buka siapa-siapa nak pergi sumut 2.0 boleh register, boleh isi ya. Tapi bila pergi yang ni dipilih juga. Ibarat orang main cabutan bertuah lah. Okey, cabutan bertuah. Padahal dah ada orang dia dah. Okey, menang. Zainal, kau menang. Ya, menang handphone. Ni menang handphone. Sama juga. Jadi guys, bila kita cakap sumut ni wayang, pertama sekali sebab non kunyit. Sebab dia penaung. Gone case lah. Ini bukan pasal politik. Ada pasal politik ke? Bukan pasal politik. Ini pasal kau menunggang sekarang ni. Itu hari 1.0 kau tipu rakyat. Tak tipu ke? Kau cakap ini kapal bawa susu, ini bawa pampers. Lala tak ada apa pun. Balik-balik kau sambut pula. Bukan main lagi macam korang lah. Hero pahlawan. Pahlawan apanya? Rupanya lambung non kunyit. Oh, Perdana Menteri. Mama. Apa benda ni? Ni pun sama juga wayang. Cuma, saya dah bagi tahu tadi, non dah tunjuk dia terpaling berani, hentam Israel, false flag. Dia akan false flag dekat sumut sana, dan mungkin dalam negara lah. Dekat geng sumut sana tu, mungkin akan ada yang terkorban kecil ke, tak tahulah. Nak menunjukkan inilah kerana kelantangan PMX. Dia dah susun skrip ni guys. Sekarang ni dia orang tengah pening.
Geng-geng sumut tengah pening. Macam mana nak lawan dengan Sir ni? Sir lagi, debat daka lagi. Ni lah orang yang dulu-dulu kontam. Abang Roy lagi. Yang dulu kontam ni, bah ejen Parwa apa semua. Korang apa ada ni maki-maki Sir dulu ni? Sekarang dah ramai buka mata. Macam mana sekarang ni? Ni dia orang tengah plan sekarang ni. Dia orang tengah plan. Kau buat apa kau nak buat? Macam saya bagi tahu, Allah yang pegang hati manusia. Lambat laun orang akan tahu kebenaran dia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Jadi, Zainal, 8200 kau tak jawab. Sekarang ni, kau tunjuk video. Barang apa yang kau bawa atas kapal ni. Jangan cerita pakai duit sendirilah, apa semualah. Ada seorang tu siapa dah tengok. Dia cerita duyung. Dia ni selalu cerita pasal duyung, pasal orang kerdil. Dia pun pergi sumut juga. Siapa lupa nama dia. Ada tengok video tadi. Sebut petik-petik nama Sir pula. Aku tak petik nama kau petik nama aku pasal apa? Geng sumut. Kau orang brother yang cerita pasal duyung kerdil tu. Kau cerita pasal ikan duyung, orang kerdil sudahlah. Kau cerita imajinasi kau. Kau cerita imajinasi kau je. Pasal orang kerdil dekat sini saya jumpa orang kenet. Kau memang pelipur lara. Kau cerita macam gitu je. Aku tak ada cerita radio buruk. Aku cerita tentang nak selamatkan negara. Aku cerita tentang apa yang sedang berlaku ni. Apa ke depan ni. Apa yang kita nak buat. Sebab ni tanah Melayu. Ada akal boleh fikir. Beratus tahun kena jajah. Kita tak goyang, babe. Beratus tahun kena jajah. Emas diangkut bertantan. Kita banyak lagi. Ni Selat Melaka. Saya dah cerita Selat Melaka dah. Now baru orang nampak Selat Melaka. Betul tak? Betul tak betul? Sekarang ni diorang dah alih kepada Selat Melaka pula dah. Saya dah cerita itu hari lagi dah. Bagi orang dah bincang lama dah Selat Melaka ni. Dengan Datuk Ron, dengan Zarazia, dengan Sekundo. Kita cerita macam mana pentingnya Selat Melaka ni. Siapa pegang Selat Melaka, dia menguasai dunia. Now, Selat Melaka. Korang tak tahu apa pun. Kita bantah perjanjian Anwar Trump, buat report polis. Korang tak tahu apa pun. Tak nak campur lah, ni hal politik. Hal politik. Tak, kau cerita pasal negara ni. Sebab, jadi guys, kepada geng-geng sumut ke apa, kau nak balon aku, kau balon lah. Kau teruskan je. Tak ada masalah. Kan? Jangan sampai aku balon. Ingat, tak pernah load tau. Bukanlah aku nak belagak, tapi aku benda betul. Kenapa aku nak takut? Kalau aku buat benda salah, iyalah. Aku buat benda betul. Orang kalau buat benda betul, orang cakap apa pun, dia relax. Tapi orang kalau dia buat benda salah, komen sikit pun koyak. Macam kau lah. Komen sikit pun dah koyak dah. Betul tak? Siap maki amun lah, mak bapak lah, nenek lah, semua keluar. Orang baca buku ni, ada adab. Ini baca buku, adab pun tak ada. Macam mana ni kau, Zainal? Zainal? Orang baca buku ni ada adab tau. Baca. Mestilah elok cakap. Tuan Mahathir contoh tu. Kalau macam Nol Kunyit, tak baca buku. Dia baca benda yang orang dah siapkan je. Kan kau macam tu juga. Tak adalah guys. Bukanlah nak bergaduh. Saya bukan nak bergaduh. Macam saya bagi tahu. Kita semua tak pernah lupa Palestin Gaza ni. Tetapi kita kena ingat. Kita nak kena selamatkan negara ni dulu. Ni tanah Melayu guys. Selamatkan tanah air ni. Takkanlah kita nak biarkan tanah air ni tergadai. Kau dah tengok dah apa yang berlaku ni. Takkan tak nampak? Ni, krisis global. Takkan kau tak nampak itu satu permainan? Saya tanya kau. Sekarang kau orang nampak tak? Isu pasal krisis minyak ni, satu sandiwara, permainan oleh puak-puak New World Order. Yang mana negara kita ni non-kunyit lah wakil ejen dia. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Sebab kau tengok, media tak habis lagi. Hari ni pun tak habis lagi. Satu kapal rosak. Nampak tak? Lepas tu non-kunyit hari ni. Kau tengok ni non-kunyit. Dia nak menakut-nakutkan rakyat. Jadi saya cerita dapat info. Dia orang koyak teruk rasa. In the group of wealthy Alah, time cari je tak ada. Time cari je tak ada. Foto. Mana non-kunyit ni? Ni.
Petronas akan berunding dengan Rusia untuk membeli minyak bagi memastikan bekalan bahan api dalam negara mencukupi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebelum ini banyak negara Eropah dan Amerika Syarikat menyekat Rusia, tetapi sekarang terpaksa berebut membeli minyak dari negara berkenaan. Nasib baik, Alhamdulillah, kerana hubungan kita dengan Rusia itu masih baik. Jadi dalam keadaan sekarang ini pun pasukan kita termasuk dari Petronas boleh berunding dengan Rusia untuk membeli sebahagian dari keperluan kita sebagai negara sahabat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Terminal Baharu Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra LTSIP Kota Baru. Setakat ini katanya bekalan petrol terjamin sehingga Jun. Mengulas mengenai lawatan Perdana Menteri Australia ke Malaysia 2 hari lalu, negara terbabit meminta kerjasama mengenai petrol, diesel dan baja. Perdana Menteri berkata Malaysia membuat keputusan membantu Australia tetapi tumpuan diberikan kepada keperluan negara. Australia merupakan negara yang menjalinkan hubungan termasuk keperluan Malaysia memerlukan baja fosfat untuk ladang dalam negara, terutama ladang sawit yang dimiliki oleh Felda. Malaysia juga mempunyai kilang memproses minyak di Australia. Petronas akan berunding Rusia. Kenapa? Kenapa? Guys, dia orang punya plan nak chaos pasal minyak, sangkut. Sebab itu hari tiba-tiba gencatan senjata, minyak turun. Kan non-panic, saya dah cerita dah. Non-panic. Tapi hari tu naik juga harga minyak. Dia kata, oh ni sebab ni apa kena nak tunggu turun apa semua. Okay. Baik minggu lepas turun lah. Sekarang ni, minyak turun lagi. Berapa sekarang satu tong? Sekarang satu tong berapa? Cek tengok, berapa satu tong? Berapa satu tong sekarang minyak? 80. 70 lebih, 80. So, macam mana nak krisis global energy kalau minyak sekarang ni turun? Nampak tak? Jadi oleh kerana ni, dia pun cakap lah beli daripada Russia. Tetapi dia tetap menakut-nakutkan rakyat, bagi tahu sampai bulan 6. Guys, please lah, korang nak, saya dah ulang banyak kali, korang dah faham dah game dan kita jangan lupa, kita ni ada minyak. Kita ni Malaysia negara pengeluar minyak. Guys, so kita ada minyak. Tapi dia seolah-olah menggambarkan kita tak ada minyak. Minyak kita sampai bulan 6. Minyak kita tak lalu Selat Hormuz. Kenapa pula nak kena sampai bulan 6? Logik, fikir. Guys, dia bagi tahu minyak kita cukup sampai bulan 6. Okey. Minyak kita tak lalu Selat Hormuz. Petronas ada 300 lebih pelantar. Semua tengah proses minyak. Mana ada stop? Ada stop ke? Ada stop ke? Tak ada stop. Terengganu, perairan tu, Kelantan, Terengganu tu, Sabah, Sarawak, tak ada stok pun, masih lagi proses. Kenapa pula tiba-tiba bulan 6 tak ada? Inilah game dia. Sebab itu, oleh kerana perang Iran ni yang makin slow, harga minyak pun dah turun. So, apa yang dia orang buat adalah false flag lah. Sebab tu semalam, saya dah cerita semalam, Pakistan, Australia, rupanya dalam masa 45 hari, ada berbelas-belas, dekat 20. Tempat refinery minyak ni meletup, terbakar, sabotaj. Lebih kurang macam Putra Hayat lah. Macam itulah kejadian dia lebih kurang. Sebab apa? Sebab nak menjayakan sekaya global energy crisis. Sebab kalau perang stop, minyak turun, macam mana nak bagi global energy ni? Krisis global energy ni? Tak ada lah. Itu sebab geng-geng sumut ini, kau tengoklah dia orang cerita apa, ini global energy, minyak takkan turun. Betul tak? Betul tak betul? Geng-geng dia orang ni, geng-geng sumut ni lah, geng-geng Anwar Inan, bagi tahu minyak takkan turun. Nah, sebab ini plan dia orang. Jangan percaya kan, kau fikirlah. Apalah, kita tengok sejauh mana kan. Cuma, now, Selat Melaka. Sebab mereka nak menguasai, sebab kapal China lalu sini. Ini perairan yang paling penting, laluan yang terpenting di dunia ni. Nampak kan? Mantap. Saya cerita banyak lah, korang dah nampak. Okey.
Diorang ni menipu kita ni, kalau boleh hari-hari diorang nak tipu kita tau. Sebab dia kata kita ni kambing, kita ni bodoh. Sebab ada ceplo-ceplo bodoh ni lah. Ceplo-ceplo VIP. Jadi dia rasa bahawa ayat ni akan dengar je, percaya je. Termasuklah terbaru ni. Hari ni punya berita. Potong gaji. Potong gaji menteri. Guys. Saya terima apa-apa arahan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang selama ini pun menteri-menteri memang sejak daripada hari pertama gaji kami telah dipotong pada waktu itu, dan saya sedia untuk terima apa-apa arahan. Kita pernah bincang tapi terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apa yang dia nak kita laksanakan. Kepingan puzzle pada papan puzzle sebagai simbolik. Saya tak tahulah kalau ada orang masih tak faham lagi. Menteri ke, Perdana Menteri ke, Timbalan Menteri ke. Guys, dia bukan gaji. Gaji tu berapa sen je. Tapi allowance tu, nampak tak? Tapi orang yang tak faham ini, tengok menteri potong gaji. Macam non kunyit lah. Saya tak ambil gaji. Saya tak ambil gaji. Allowance tu. Kita ni, minyak ni, teruk ni, dia orang ada elon minyak. Elon minyak ada. Elon minyak, elon pinggang mangkuk, elon bil elektrik, bil api, elon, macam-macam elon lah. Allowance tu, dia tak cerita allowance, dia cerita gaji. Nampak tak macam mana? Dia orang ni tak habis-habis perbodohkan kita tau, guys. Cerit lah. Korang semua dah besar panjang lah. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.